So siapa yang masih buat maksiat kat luar tu, tolong berhenti. Kahwin macam aku. Senang. Balik rumah 11. Ini aku tak tahu. Ini star baru. Ni aku kasut pun kasut hiking baik pakai. Bukan ni kasut drift. Kasut hiking. Alright guys, so sekarang hari pertama event Northern Festival of Speed. Semalam kita dah habis set up event. Kita dah letak booth tu cantik-cantik, dah decorate booth tu lawa-lawa. Aku bersuara dah nak habis, aku tak tahu asal. Asyik nak habis suara ni kan. Korang ada tempat nak top up suara kat mana? Sebab aku dah tak ada suara. Jadi, sekarang ni hujan pukul 3 suku. So, kita sekarang on the way untuk pergi ke car wash. Walaupun tengah hujan, aku kena cuci kat kereta ni sebab terlalu kotor lah. So, aku akan cuci kereta ni dan lalu balik hujan, kotor balik, tapi tak apa. So, kita akan ke event Northern Festival of Speed. Lepas kita cuci kereta, dan kita akan start jualan merchandise kita. Ini merch yang baru aku pakai sekarang ni. Ini adalah merch Motomania X Choi Motorsport Mesh Jersey Motocross Edition. So, kalau ada online, kalau time korang tengok ni ada lagi online, sebat cepat-cepat. Tapi kalau tak ada online, minta maaf, kita dah tak buat. Kita akan keluarkan merchandise yang baru lagi untuk korang. So, apa aktiviti hari ni? Hari ni alang-alang dah hujan, aku nak main drift. Itu je cerita dia sekarang ni. Sebab apa? Sebab aku tengok track dia macam sedap nak main. So, aku akan try, cuba untuk buat layout tu dengan sehabis baik. Dan kita tengok macam mana. Apa-apa pun, hari ni kita bangun dengan berita yang sedih. Sebab kita tengok kapal-kapal sumuk flotilla banyak yang dah kena tangkap. Tinggal lagi satu je kapal Marinette tu. Tapi yang lain semua kebanyakannya dah kena tangkap. Diorang pergi tu atas dasar untuk buat misi kemanusiaan untuk orang-orang Gaza. Tapi itulah Israel dia macam memang sebab itulah dia block apa yang boleh. Aku pun tak faham apa masalah dia orang. Orang nak hantar makan minum je duk, kan? Makan minum je. Engkau dah sekat makan minum orang tu, lepas tu engkau boleh pergi sekat lagi orang yang nak hantar makan minum dekat Gaza. Sedih tak sedih? Dunia zaman sekarang ni memang pelik. Aku tak faham orang Israel ni, apa masalah dia orang. IDF lah, Netanyahu lah. Tapi tak apa, InsyaAllah dalam hadis pun dah cakap satu hari Gaza, Palestin akan bangkit, Israel akan jatuh. Kita tunggu je masa untuk datang. Dan bila masa tu datang, kita sebagai umat Islam, ingat-ingatlah kita dah mendekati dengan hari kiamat. So, siapa yang masih buat maksiat kat luar tu, tolong berhenti. Kahwin macam aku. Senang. Balik rumah 11. Jom kita pergi cuci kereta dan kita pergi event Northern Festival Speed. Let's go. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat apa nama tempat ni? Sphinx. Apa benda lah. Sekejap aku tengok, aku ada nama kedai dia. Alpha Sphinx Touchless Vehicle Wash. Touchless, okay? Dia tak sentuh pun kereta kau bersih. Macam mana? Mamu ni punya rahsia. So, kita dah tengah cuci kereta selepas 2-3 hari belasah kereta ni. So, kereta dalam keadaan yang sangat kotor. Jadi, kita kena cuci kereta baik-baik walaupun tengah hujan kat luar. Tapi yang penting, kereta dah cuci. Itu je. So, lepas ni kita akan terus ke Pika Arena dalam 5-10 minit daripada sini. Dan aku nak cari makan sebab dengar cerita ada food festival situ. So, kita check it out. What's there? Apa yang sedap, apa yang baik-baik. Kita masuk, kita mamam. Okay? Ciao.
Okay, sekarang first day of Northern Festival of Speed tahun 2025 dekat Pika Arena Butterworth, Pulau Pinang. Booth Motomaniac. Inilah hero-hero dia. Ini aku tak tahu. Ini star baru, intern. So kita ada keluarkan baju Motomaniac dengan Choi Motorsport ala-ala macam motocross punya jersey. So kita bawa baju ni dan kita bawa juga baju-baju clearance kita RM50 dan juga RM100. Siapa cepat dia dapat. Anyways, tadi aku sebenarnya nak buat vlog tadi. Tapi baju. Aku nak buat vlog tadi, tapi aku dah tengok dia orang dah start main drift, jalan dah basah. Aku pun bedal lah main drift habis-habisan sampai dah habis satu set tayar. Tapi ada berita baik sebab malam ni hujan. So bila hujan, kau dapat save tayar kau. Lepas ni aku nak bedal lagi sekali drift dekat track yang dia orang dah sediakan. Apa-apa pun malam ni, tadi kita ada limbo punya competition. Budak-budak KL semua main, ada budak daripada Penang juga yang main. Dan malam ni akan ada konsert daripada ekspedisi dan juga two-step competition open untuk awam. Jadi itulah dia aktiviti hari ni. Aku ada macam-macam nak tunjuk kat korang, macam-macam kereta nak tunjuk kat korang, tapi apakah daya, hujan. So aku terpaksa drift. Itu je cerita dia. So jom kita layan drift. Aduh. Bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit, nationwide warranty, diperakui sirim untuk semua model kereta dan akan dapat perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri Purple, bateri pilihan mekanik. Sekarang hari kedua dekat Northern Festival Speed 2025. Aku patutnya kena vlog daripada awal pagi, tapi Gian tu naik laju sangat. So sampai-sampai aku terus bedal drift tadi sampai pukul 2 tu. Lepas tu lepak booth je. Mak bapak aku datang, bawa pusing-pusing, kenalkan dengan orang apa semua. And then tayar aku habis, tapi nasib baik abang Dasuki dia hook up kita dengan tayar baik-baik. So tadi aku baru lepas drift lagi sekali 32 ni. 32 ni untuk pengetahuan korang, enjin RB25 Neo standard, tak ada apa-apa modification, pakai Link G4. Tak ada angle kit, differential viscous, tak full lock, semi lock. Itulah standard lah, tak ada tune apa-apa. Jadi dengan kereta ni aku boleh keluar main, alhamdulillah, syukur. Sebab kalau korang nak tahu, aku daripada dulu lagi memang minat dengan drift. Daripada pergi ke event dekat Section 13, main drift, belajar drift dengan Abang Buzai kita, and then belajar drift sendiri-sendiri dekat belakang office, sampailah sekarang boleh main drift. Kereta ni sebenarnya beli tak ada niat pun nak buat kereta drift. Beli sebenarnya nak maintain body kit, tapi ala-ala dah masuk body kit di Max ni, kita terus sumbat tayar, adjust apa yang patut, try untuk main drift, sedap pula. So kereta ni banyak berjasa lah dekat event Northern Festival Speed ni. Sebab apa? Sebab drift boleh, keluar drift, limbo boleh, lepas limbo, two step boleh. Malam ni kita nak lawan Farid Azri, kita tengok siapa menang. Harap-harap tuning ni still ada lah. Sebab aku rasa aku dah drift ni, tuning makin hilang. So itulah kereta dia. So untuk pengetahuan korang, livery Astra, bateri pun Astra. Tunjuk sikit tu, bateri Astra lah. Tak Astra tak kawan So bateri ni menyelamatkan kereta aku. Tengah drift tak ada kong, tengah relax tak ada mati. Sebab apa? Sebab pakai bateri Astra. So kalau korang semua tak dapatkan lagi bateri Astra, boleh dapatkan bateri Astra siap-siap untuk kereta korang daily ataupun kereta weekend. Ni aku kasut pun kasut hiking bhai pakai. Bukannya kasut drift, kasut hiking, George, pakai helmet main. So itulah. So malam ni akan ada two step, ada merchandise, ada apa lagi, macam-macam lah. Orang dah makin ramai.
So kita tunggu, kita stay tune tengok apa yang akan ada. Let's go.